أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المكرمين المنتجبين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah, ampunkan ibu kami ya Allah, ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana menyenyakkan tidur kami. Ampunkan ibu yang tak pernah berkisah langsung dengan sihat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Mulia sungguh dirinya sudi membasuh dan mencuci kotoran najis kami ya Allah, tidak pernah pula mengungkit dan bersungut ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan wajah kami. Hari ini kelihatan jelas urat tua memamah wajah dan dirinya ya Allah. Ampunkan pula seorang lelaki yang dibinbentikan namanya dengan nama kami. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini, dengannya kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu ya Allah. Kami kenal bahawa akidah yang sebenarnya yang mesti dipegang hingga akhir hayat kami ya Allah. Ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untuk-Mu, resah gelisahnya diceritakan hanya padamu, rahsianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya khabar melalui lisannya ibu, yang mengulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil, tersenyum lebar dari jauh. Tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami hingga hari ini ya Allah. Ya Allah, seandainya mereka berdua masih ada, Engkau sihatkanlah mereka, panjangkan umur mereka dalam keberkatan-Mu ya Allah. Tambahkan padanya keimanan serta ketakwaan ya Rahman ya Rahim. Andainya mereka telah tiada, Engkau ampunkan ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, permudahkan segala azab sisaan mereka ya Allah, ringankan azab mereka ya Allah.
dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di dunia ini. Kami doa dan hantarkan pahalanya kepada mereka semuanya ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المكرمين منتجبين والحمد لله رب العالمين.